iMedical Pharma Holding Berhad IMPHB menjalin kerjasama strategik dengan Universiti Malaysia Kelantan UMK bagi melahirkan usahawan dalam bidang pembuatan produk kesihatan dan kecantikan khususnya dalam kalangan pelajar serta alumni universiti berkenaan. Presiden IMPHB Yusmat Mamat berkata, melalui memorandum persefahaman MOU yang dimeterai, kedua-dua pihak akan berkolaborasi dalam pelbagai inisiatif termasuk pembangunan produk jenama sendiri serta pelaksanaan aktiviti berbentuk pameran program luar dan bengkel keusahawanan. Hari ini iMedical dianugerahkan kerjasama di antara Universiti Kelantan dengan iMedical Pharma Holding di segi untuk melahirkan usahawan-usahawan di bawah bimbingan ataupun student daripada UMK. Beliau berkata demikian ketika ditemui kru iMedical TV di majlis penutup dan penyampaian hadiah pertandingan CRI 2025 serta Karnival STEM Kebangsaan 2025 bersempena Festival Idea 2025 peringkat negeri Kelantan FOI at Kelantan di UMK Kampus Bacok di sini pada Selasa. Hadir sama Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang dan Naib Chancellor UMK Profesor Datuk Dr. Arham Abdullah. Beliau turut menambah bahawa kerjasama itu bukan sahaja membuka ruang kepada pelajar untuk mempraktikkan ilmu keusahawanan, malah dapat memperkukuh jenama iMedical di peringkat universiti awam. Harapkan kerjasama dengan UMK ini akan melahir pelajar-pelajar usahawan daripada UMK ini. Kerjasama dengan UMK itu turut dianggap signifikan kerana universiti tersebut adalah antara institusi pengajian tinggi awam IPTA yang aktif dalam melahirkan graduan berjiwa usahawan. Nik Nur Zakia Abdullah bersama jurukamera Izzatul Azma Sanusi, Berita iMedical TV.